Apa benda tu ni? Tak tahu macam mana dia orang fikir untuk buat bangunan yang pelik macam ni. Terus sekarang dekat 72 Cilor, dekat sini street market sebenarnya. Kita boleh tengok bangunan-bangunan kayu ni tinggi-tinggi. Dan ramai sangat orang boleh belah kat sini. Habiskan masa dia orang malam-malam dekat Sanjiajie ni. Ini memang pelik-pelik lah. First time aku nampak bangunan yang macam ni tau. Kat sini dia macam tempat Dracula menyorok. 72 Cilor ni dia dapat Guinness World Record bangunan yang dia buat atas tiang yang paling tinggi di dunia tau. Dia macam rumah kampung tapi bertingkat-tingkat. Dia macam next level untuk elakkan banjir apa semua. Apa benda tu ni? Tak tahu macam mana dia orang fikir untuk buat bangunan yang pelik macam ni. Dia macam avant-garde punya tau. Macam Salvador Dali punya lukisan. Dekat sini bila sunset ramai sangat orang berkumpul untuk tengok lampu. Dia buka daripada 72 Cilor ni. Kemelapan seluruh tempat ni jadi tempat macam pesta tau. Tapi kan, dia tak ada apa-apa history dekat sini tau. So bila aku tanya apa benda special pasal tempat ni, dia orang pun macam tak tahu apa yang special. Dia orang cakap, ni just hotel lah sebenarnya. So macam untuk tarik pelancong datang malam-malam dekat sini. Nak tengok full story, search je channel Fikri Zamri.